orang yang masuk neraka ni, walaupun sesaat, dia akan melupakan semua kesenangan dia, kemewahan dia dekat dalam dunia dulu. Sekali dicelup dalam api neraka, dia lupa semua hal-hal senang, nikmat, bahagia hidup dekat dalam dunia. Lupa segala-galanya. Jadi azab api neraka ni kita jangan ambil mudah. Sehingga kan kita dalam solat selalu minta doa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, aku minta engkau kebaikan hidup dunia dan akhirat. Dan yang ketiga kita minta, aku juga minta kau jauhkan aku daripada azab api neraka. Cuma Nabi ajar kita yang boleh menyelamatkan ataupun amalan yang dapat menyelamatkan kita daripada azab api neraka, yang dua amalan tadi. Iaitu yang pertama Nabi kata, ittaqunar walau bisyiki tamrah. Kamu selamatkan diri kamu daripada azab api neraka walaupun sekedar kau bagi zakat separuh buah kurma. Fa illam tajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau itu pun tak boleh, kata Rasulullah, kamu cakap yang elok-elok, cakap yang baik-baik, ajak orang perkara agama, ajak orang dekat balik kepada Allah. Itu cakap yang baik-baik. Jangan cakap yang tak elok, sumpah seranak, maki hamun, fitnah orang, ya. Itu semua cakap-cakap yang tak elok.